Bagi kita orang sarapan pagi kat sini betul-betul unik lah. Daripada nasi berlauk dia, nasi dagang dia, nasi kerabu dia. Yang paling famous pulut pagi dia. Orang-orang Ampang nak sarapan macam raja, harga rakyat biasa, tak tahu nak pergi mana. Meh datang kat Kadah nasi berlauk istimewa ni. Satu tempat ni semua ada. Tepat jam 7 pagi dia orang dah mulakan operasi. Tak kira lah korang datang awal ke, korang datang lambat ke, dia orang operasi sampai jam 10.30 malam. Seawal jam 8 pagi kita orang dah sampai. Korang tengok ni lauk-lauk dia meriah, banyak pilihan, rabang mata dibuatnya. Kalau mana yang berkenan korang ambil je, jangan berkira sangat. Kira berapa semua beg? Okey, semuanya totalnya 40 naya ya. Nasi dagang bersih Kelantan, nasi pulut yang harum mengadil bersama dengan lauk paling padu, itik kerutuk. Makan sekali dengan dia punya acah, lain macam. Nasi dagang dia juga ada lauk gulai ayam, gulai kambing, gulai itik, gulai kawah, daging kerutuk pun ada. Lauk-lauk ni korang nak makan dengan nasi putih pun sedap tau. Tapi, nasi putih ni kalau korang makan dengan gulai ikan tongkol ni, lagi padu. Ni pula nasi kerabu tumis berlaukkan lemak bakar, ayam bakar, solok lada, telur masin, gaul-gaul, lepas tu kau makan. Wajib ambil lemak bakar dia ni. Korang nak makan dengan kambing bakar dia pun ada, ataupun daging bakar dia guna daging bakar Batam Minang tau. Ni dia makanan tradisi Kelantan, pulut pagi yang ramai orang cari dekat sini. Makan dengan kelapa dengan kacang. Tekstur pulut dia pun cantik. Sedap tak? Makan dalam suasana tenang macam ni, pagi lagi dah ramai orang datang bawa family, bawa kawan. Yang ni antara spot yang sesuai untuk korang nak santai-santai. Perut kenyang, senang hati. Datang support geng.